Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguruskan dan mentadbirkan sekalian alam. Selawat dan salam kepada Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat, tabi'in, ulama-ulama yang terdahulu dan yang terkemudian. Seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, pertama-tamanya marilah kita tenggelamkan ke dalam diri kita dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang tidak terhingga banyak dan di atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, khususnya nikmat Islam dan iman ini. Dan insya-Allah kita juga akan diberi nikmat yang besar juga dalam kehidupan kita ni, dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu nikmat Ramadan. Dan boleh jadi dah dapat keputusannya hari Ahad puasa. Alhamdulillah, dan kita terus berdoa kepada Allah taala selagi berada di bulan Syaban ini, sehingga Allah taala sampaikan kita kepada Ramadan. Dan kita tidak jemu berdoa kepada Allah agar panjangkan nafas kita ini sehinggalah kita selesai dan sempurna di bulan Ramadan. Dan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah satu anugerah, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan juga dipanggil bulan kasih sayang, bulan kecintaan, bulan kesyukuran. Jadi marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah dan sampaikanlah kami semua, ya Allah, nafas kami ini sehingga kami berada dalam sekolah Ramadan, agar kami keluar daripadanya menjadi hamba yang bertakwa kepada Engkau, ya Allah. Jadi tuan-tuan semua, Ramadan ialah bulan kecintaan, rantaian cinta. Cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cintanya Nabi kepada umat. Itu dia Ramadan. Ramadan ialah anugerah Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana cintanya Allah kepada Nabi. Dan kerana cintanya Nabi kepada umat, Allah Ta'ala hadiahkan Ramadan. Itu dia. Bukan kerana Ramadan, bukan Allah Ta'ala semata-mata memberi kerana umat, tetapi kerana cintanya Allah kepada Nabi. Maka cintanya Nabi kepada umat, dapatlah kita Ramadan. Kerana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita menikmati Ramadan. Ramadan tidak akan sampai kepada kita kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang paling tinggi dalam kehidupan perjalanan kita ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Ramadan, kita ingat kepada Nabi. Jadi syukur kita mendapat Ramadan itu ialah kita berterima kasih kepada Allah di atas bayarannya ialah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat yang lain mereka bercita-cita untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Nak sangat jadi umat Nabi Muhammad kerana mereka melihat kelebihan. Jadi kita sudah ada dan sudah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka tanamlah keyakinan kita dalam jiwa dan hati kita ini, tauhid kita benar-benar, sehingga kita ni benar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab di akhirat nanti dalam baris panjang nak minum di kolam Al-Kautsar, malaikat jadi pengawal, masuk surga sampai tepi ada manusia akan dihalang untuk minum Al-Kautsar. Rasulullah kata, wahai malaikat, tidakkah mereka ini juga umatku? Benar wahai Muhammad, mereka juga umat engkau, tetapi engkau tidak tahu apa yang mereka buat setelah engkau meninggalkan dunia, setelah engkau wafat. Mereka kufur kepada Allah, mereka tidak cinta kepadamu ya wahai Rasulullah, maka mereka tidak layak untuk minum di kolam Nabi Al-Kautsar. Jadi kita menerima Ramadan adalah kerana cinta, merasa syukur kepada Allah di atas kewujudan, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi insya-Allah kita cuba sebelum kita teruskan, kita sama-sama selawat Tabibiyah agar hati kita ini tenggelam dalam perasaan cinta dan sayang rindu yang sangat amat. Masuk dalam Ramadan dia ada kasih, ingat kepada Nabi, ingat Ramadan, ingat Rasulullah, ingat tarawih, ingat Rasulullah, ingat puasa, ingat Rasulullah. Insya-Allah puasa kita akan mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak nilai banyak ibadah kita, nilai banyak bacaan kita tanpa kita ingat kepada Rasulullah. Kita lupa kepada Rasulullah, itulah kejahilan hidup kita ini. Kita selawat Tabibiyah sama-sama agar kita masuk dalam bulan Ramadan dipandang oleh Allah Ta'ala dengan penuh kasih sayangnya dan diberi kekuatan untuk terus beribadah dengan lebih banyak dan yakin dan atas dasar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi saya minta maaf lah lewat jam tadi daripada Taman Harmoni sana. Jadi insya-Allah, dan saya juga diminta supaya cerita pasal persiapan, persediaan kita nak sambut Ramadan. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sudah melalui semua itu. Ada forumnya dengan duriannya, nampak tadi. Dengan ceramah, dengan macam-macam kuliah berkenaan dengan persiapan. Jadi saya nak ambil keberkatan daripada kitab ini, kita baca sedikit, kemudian kita cuba bincang pasal Ramadan, keistimewaan Ramadan, kenapa Ramadan ini, dan bagaimana pengisian kita untuk mengisi kekuatan, mengisi kerohanian kita di bulan Ramadan ini. Ada orang yang bicara persiapannya pada zahir, ada bicara pasal lahir, batinnya. Tapi kita cuba bincang antara puasa, antara Ramadan, syariat dan hakikatnya. Bicara sedikit sebanyak, mudah-mudahan ia memberi gambaran-gambaran bagaimana kita nak melalui Ramadan itu dan puasa ibadah kita itu adalah dalam keadaan sempurna. Jadi setinggi-tinggi ibadah ialah bertauhid kepada Allah. Setinggi-tinggi ibadah bertauhid kepada Allah. Dia ada akidah. Dalamnya bergantung kepada Allah. Dia memandang dan merasai ada Allah. Dia beribadah tidak putus dengan Allah. Dia berpuasa dia tidak putus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi-tinggi ibadah ialah bertauhid kepada Allah. 2 rakaat orang yang sembahyang bertauhid kepada Allah lebih baik daripada 70 rakaat orang yang tidak bertauhid.
Dalam hadis sebut 2 rakaat orang yang ada ilmu di sini ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu pengenalan ma'rifatullah, kenal Allah, 2 rakaat sembahyang ini lebih baik daripada 70 rakaat tanpa mengenal Allah. Ada ilmu tapi tidak kenal Tuhan, tahu Tuhan tapi tidak rasa Allah, maka sembahyangnya lebih baik 2 rakaat itu. Itulah kita nak capai kesempurnaan ibadah. Jadi kita ni yang belakang tu kesempurnaan solat itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dan baca sebelum masuk Ramadan, dan boleh kias kepada ibadah yang lain, puasa, zakat, kalau ada haji, ada umrah, biar dia ada syariat dan hakikat. Jadi saya nak ambil keberkatan, kita ambil keberkatan daripada tajuk tafakur menuju tauhid. Situ kita sampai dulu, tuan. Kita ingat tau, sebulan sekali. Saya rasa di situ. Betul? Tak ingat juga? 25 tajuk apa? Muka surat 25. Allah dan makhluk, rasa dah lepas dah. Pembahagian martabat tauhid. Pembahagian tu dah habis ke belum? Rasa belum muka surat 25 kitab yang hijau ni. Kalau yang putih ni muka surat berapa? 33. 33, 34, 35. 35, kita ambil 35. Banyak putus kita. Jadi tauhid setinggi-tinggi ibadah dalam tajuk itu, daripada tauhid taklid kepada tauhid ilmu, kepada tauhid yakin, kepada tauhid haqqul yakin, kepada tauhid yang lebih-lebih yakin. Inilah dikatakan ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman, memiliki tauhid, memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak dapat tauhid yang benar-benar? Jadi tingkatannya tauhid, bahagian tauhid, martabat tauhid. Tauhid pada martabat syariat, mereka mencapai martabat tauhid ilmu, namun masih terdinding dengan waham. Waham ni hati yang kotor, masih lagi ragu-ragu, dia ada syak, dia ada zon, dan hijab qalbi masih dalam pandangan mata hati. Dalam i'tiqad mereka yakin tiada kudrat yang lain melainkan Allah, namun mereka sering terhijab dan terlupa dalam kehidupan mereka, sehingga tanpa disedari mereka merasa kudrat adalah hak mereka. Mereka terlalai dengan Allah dan dalam penglihatan, pendengaran, percakapan, pergerakan, pernafasan, berfikir dan berkehendak, seolah-olah segalanya adalah hak sifat mereka. Mereka mudah tergelincir pada golongan Qadariyah dan Mu'tazilah yang berpegang bahawa Allah memberi kuasa pada mereka dan Allah tiada hak lagi pada mereka dalam segala perbuatan, maknanya sifat yang bercerai. Maka zikir pada martabat ini adalah dengan memperbanyakkan zikir nafi dan isbat. Zikir nafi isbat iaitulah la ilaha illallah, tidak ada hakku melainkan hak Engkau ya Allah. Menafikan hak kita, hanya mengisbatkan hanya Allah. Menafikan wujud kita, mengisbatkan wujud itu hanya Allah yang wujud. Kita hakikatnya tidak wujud. Wujud kita adalah diwujudkan. Kudrat, menafikan segala kudrat yang ada pada kita. Kita tidak ada kudrat, yang ada hanya Allah. Dia panggil zikir nafi isbat. La ilaha illallah, la mawjud illallah, la maksud illallah. Faham? Pada martabat ini, martabat syariat, mereka berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niatnya tidak ada hak pun melainkan hak. Nak buang hak diri. Selagi ada hak diri, di situlah terdindingnya hijab hati kita ini. Tidak dapat tauhid. Ilmu dah ada, tahu Tuhan tu kudrat, iradah, ilmu hayat, dah rasa kudrat, sifat kudrat yang ada pada kita ni diberi oleh Allah kepada kita. Kita rasa aku ada kudrat, aku ada ilmu, aku ada hayat. Rasa diri kita nak buang hak kita, semuanya hak Allah. Buang apa?
Buang hak kita, barulah dia akan menjadi benar tauhid. Kalau kita ada rasa hak kita, ada ilmu, saya mengajar, saya ada ilmu, saya rasa ilmu itu hak saya, maka dia berlaku dua hak. Hak saya, ilmu saya dan ilmu Allah. Bila berlaku dua ilmu, dia tidak menjadi tauhid. Dia panggil syarikat ataupun syirik. Di situlah syirik yang ada pada diri kita. Syirik kepada apa? Ananiyah, keakuan diri. Ana khairum minhu, kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Di situlah menyebabkan iblis ni dihalau, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak ada ilmu, iblis mengajar malaikat kuat beribadah, tapi melihat ibadahnya datang daripada dirinya, kudratnya. Ilmu itu datang daripada dirinya, ilmunya. Maka di situlah dia memandang Nabi Adam itu hina, menghina ataupun merendahkan orang lain dan merasa dirinya. Kalau Fir'aun, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi, syirik dengan Allah. Dua makhluk ni guna ana ni, ananiyah, aku. Dia panggil keakuan. Jadi nak buang aku ini, syariatnya la ilaha illallah. Banyakkan zikir la ilaha illallah. Sebagaimana kaedah yang saya sebut sebelum ni, ada la ilaha illallah. Allah tu biar jatuh pada jantung sebelah kiri kita ini. Sebab di sini adalah tempat perebutan antara nafsu, iblis, dunia, syaitan dan sebagainya. Rebut ni. Sebab di sinilah hati dia panggil qalbi yang sentiasa berbolak-balik. Sekejap nak ni, sekejap ikhlas, sekejap riak, sekejap sombong, sekejap ujub, sekejap berbolak-balik. Jadi kita tenang. Bila sudah ada Allah, segala-gala hak Allah, tidak ada sombong lagi. Nak sombong tu pasal apa? Pasal ilmu. Bukan hak kita, bukan hak saya, bukan hak kita, hak Allah ilmu. Jadi ilmu itu diperilmukan kepada kita. Ada ilmu, tidak jahil, maka dengan ilmu itu kita menjadi hamba kepada Allah, bukan menjadi hamba kepada ilmu, hamba kepada Allah. Kaya, nak sombong di kaya, nak rasa kita bangga dengan kaya kita. Kita tidak kaya. Harta berjuta-juta, nak 2 juta, nak 3 juta, ada 3 juta, nak 4 juta. Menunjukkan makhluk itu sentiasa nak berhajat. Bila berhajat tak kaya, sentiasa berhajat. Yang kaya Allah, tidak berhajat kepada mana-mana kuasa, mana-mana kerajaan, tak berhajat. Kerajaan yang ada sekarang itu berhajat kepada rakyat, berhajat kepada ni, maknanya tak kaya. Sebab itu tidak ada tempat kita untuk meletakkan diri kita ni lebih. Buang sifat itu. Selagi ada itu, peringkat pertama kena buang. Jadi Jabariyah dulu. Dalam perjalanan sufi, dia kena jadi Jabariyah dulu. Buang dulu hak kita, biarlah Allah semua. Itu dia kena melalui proses latihan dan terbiah lah. InsyaAllah kalau tuan-tuan dapat guru yang betul-betul, ikut guru, pegang betul-betul, ya, dia akan dalam latihan yang akan diberinya zikir, dan diijazah dan sebagainya. Dilatih, dididik sehingga menjadi manusia hamba yang tidak melihat pada diri. Di luarnya dia Qadariyah, di dalamnya dia Jabariyah. Di dalamnya rasanya semuanya hak Allah, di luarnya dia ikhtiar, usaha, bersungguh-sungguh. Tapi dia melihat keputusan, kejayaan, kehebatan itu datang daripada Allah pada pandangan batinnya hatinya. Kalau dia beribadah di bulan puasa, di bulan Ramadan, dia melihat ibadahnya itu datang daripada kudrat Allah yang bagi kudrat aku solat tarawih dapat 8, 20 ke 36. Allah yang beri kudrat. Aku tak mampu nak berdiri pun tak mampu. Barulah kita akan rasa hamba kita dengan Allah. Kalau kita tidak rasa kudrat itu daripada Allah, di situ dah dipanggil waham, terhijab hati kita. Nak buang hijab tu, peringkat pertama zikir la ilaha illallah. Zikirnya nafi isbat, tiada hakku hanya hak Allah. Mereka mencapai fana fil af'al. Segala perbuatannya dia melihat, memandang dengan patah hatinya, segalanya hak Allah. Itu pada ilmu saja baru ni. Tauhid pada martabat syariat, kita belajar ilmu saja. Biar faham dulu.
keadaannya. Yang kedua, tauhid pada martabat tariqah, yakni orang yang salib. Salib maknanya orang yang sudah dalam perjalanan rohani, ruhnya, jiwanya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini sudah terlepas dengan waham, yakni sudah melihat tiada milik pada dirinya seperti sifat ma'ani yang kita belajar dulu, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar. Semua yang kita melihat, semua itu hakikatnya Allah. Kita ini diperkudrat, diperiradah, diperilmu, diperhayat, dipersama. Tidak ada memiliki apa-apa. Hidup pun tak ada hidup. Diperhidupkan. Bukan diberi hidup, diperhidup. Bukan diberi ilmu, diperilmu. Maknanya bila-bila masa Allah Ta'ala boleh stop ilmu. Dia tengah cakap sedap-sedap, waktu Tuhan tarik sekejap ilmunya, senyap, blank, tak boleh nak cerita. Melainkan segalanya adalah milik Allah. Anggota zahir seperti mata, telinga, mulut, tubuh, hati, otak hanya berfungsi apabila dihubungkan dengan sifat iftiqar Allah, iaitu qudrat, iradah, ilmu, hayat, qaunu qadiran, qaunu muridan, qaunu aliman, qaunu hayyan dan wahdaniyah. Jadi mulut, telinga ini tidak berfungsi apa-apa kecuali dihubungkan sifat alat mata, telinga itu dengan sifat Allah Ta'ala, barulah dia boleh melihat. Mata ada, barulah boleh melihat. Kalau Tuhan tak bagi, tak boleh melihat. Celiklah luah, besar mata ikan lolong, ikan mata besar pun dia tak akan nampak kalau Tuhan tak bagi nampak. Sebab itu kita rasa kita nampak ni kerana Tuhan bagi nampak. Jangan rasa kita ni melihat sendiri. Tak, kita ni diperlihatkan oleh Allah. Tu nak buat payah. Dah lama dah kita dididik gitu kan. Nak buat macam mana? Allahu Akbar. Tanpa sembilan sifat ini, satu zarah pun tiada akan wujud dan diri serta alam tidak akan berfungsi. Penglihatan kita diperlihatkan oleh Allah, pendengaran kita diperdengarkan oleh Allah, suara kita dipersuarakan oleh Allah. Tak ada suara kita. Yang keluar suara tu, suara itu datangnya daripada sifat kalam Allah. Bukan kita bersuara sendiri. Bahkan kita buat kajian, macam mana boleh keluar suara pun kita tu. Dia ketuk sebelah sini apa nama ni, rongga apa semua ni dengan jadi menyebabkan keluar suara tu, macam mana kita tak tahu. Orang yang ada tauhid dia melihat itu adalah hakikatnya daripada Allah. Allahu Akbar. Ilmu kita diilmukan oleh Allah. Baik itu orang yang ada Allah, dia tidak melihat ilmunya, dia melihat ilmu Allah. Allah yang berilmu. Dan tuan-tuan melihat ilmu itu datang daripada, nampak zahir saya yang cakap ini nampak keluar ilmu, hakikatnya rasa ilmu itu daripada Allah, nak mengajar kita semua supaya kenal siapa dia Allah. Barulah kita sempurna dalam ibadah kita, dalam puasa, dalam Ramadan kita ini. Sebab penting, kaitan tauhid dengan Ramadan sangat penting. Tidak ada tauhid, masuk Ramadan hancur. Ibadah banyak tapi sombong dengan ibadahnya. Baca Quran banyak, baca nak habis, nak khatam 30 juzuk. Tak salah, nak khatam 30 juzuk ke 2 kali 3 kali tak salah. Biarlah bacaan kita itu dapat merasai. Cukup dengan bismillahirrahmanirrahim sudah meleburkan sifat ananiyah kita. Dengan rasa kita. Kalau semayang pun baca, berdiri baca Fatihah pun rasa Allah Akbar. Aku ni tak mampu untuk berdiri sembahyang ya Allah. Nak rukuk tak mampu ya Allah. Nak sujud tak mampu ya Allah. Engkaulah yang menggerakkan diriku untuk sembahyang, sujud padamu juga. Barulah dia nampak hamba di situ. Kuasa kita dikuasakan oleh Allah, hidup kita dihidupkan oleh Allah, iradat kita diiradatkan oleh Allah. Tanpa sifat iftiqar, kita hanya mayat yang terbaring. Segala alat mata, telinga tadi tidak berfungsi walaupun ada. Maka tiada perlu kita nafi dan isbat, kerana sifat yang dinafikan itu pun sebenarnya tidak ada. Segala sifat hanya dimiliki oleh Allah. Maka zikir martabat ini terus kepada isbat, yakni hanya Allah yang memiliki sifat. Kita melihat bila dah dilatih la ilaha illallah, tidak ada hakku, hanya Engkau ya Allah, semuanya kudrat Engkau, ilmu iradah Engkau, ilmu Engkau,
sama engkau, dengar engkau, semua sifat hayat pun engkau, aku ni tidak ada. Yang kau cipta ni untuk menunjukkan diri engkau, ya Allah. Aku bernafas, naik turun nafas aku ni hakikatnya untuk menyatakan dirinya yang maha hidup. Itu nak suruh kenal Tuhan tu maha hidup melalui diri kita yang bernafas ini. Kalau kita bernafas, tiap-tiap hari bernafas, saat bernafas, tidak melihat itu adalah daripada Allah, sifat hayat Allah, maka itulah tanda hati kita tertutup dengan Allah. Ilmu ada pada sini, tapi di sini tidak nampak. Ilmu sudah ada, tapi tidak nampak Allah di sebalik nafas kita. Tidak nampak kudrat Allah di sebalik gerak dan diam kita. Tidak nampak sifat Allah di sebalik penglihatan pendengar. Itulah dipanggil terhijab. Inilah bahaya kepada ummah, menyebabkan mereka sombong, rasa ilmunya, rasa bijaknya, rasa diri. Allahu Akbar. Maka tiada perlu lagi zikirnya hanya Allah. Bila sudah melihat segala-galanya dalam pandangan mata hatinya daripada Allah, maka zikirnya Allah, Allah, Allah. Nak nafi apa lagi? Yang tadi nafi sebab apa? Sebab ada ragu lagi. Rasa hak kita, rasa hak makhluk. Sekarang sudah tidak ada rasa lagi hak makhluk, semuanya hak Allah, tidak perlu lagi nafi. Maka zikirnya isbat Allah, 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 ya Allah. Kalau nak berlagu, lagulah. Yang penting kita hanya ada Allah. Isbat hanya Allah. Yang wujud hanya Allah. Yang ada kudrat hanya Allah. Zikir martabat ini terus kepada isbat, yakni hanya Allah yang memiliki sifat. Allah adalah nama yang mewakili segala asma dan sifat. Apabila menyebut nama Allah, maka hati disyuhud, dirasakan pada kesan Allah bagi segala asma dan sifat, serta terhapusnya fana yang lain pada segala asma dan sifat. Sebab itu berlaku dalam satu peristiwa dalam peperangan, seorang Nabi SAW bertemu dengan musuh. Di tengah-tengah itu musuh datang daripada belakang, lalu diletaknya pedang leher Nabi. Letak pedang pada leher Nabi. Lalu ditanya, wahai Muhammad, siapa lagi yang boleh menolong kamu sekarang ini? Lalu Rasulullah kata, Allahu Akbar. Jatuh pedang tu. Sebab dia menyebut itu bukan pada semata-mata syariat, pada semata-mata lisan, tapi sebut itulah daripada dalam. Kekuatan dalaman menyebut Allahu Akbar, jatuh seluruh pedang. Kita sebut Allah 4-5 kali tak jadi. Tak lari pun syaitan. Sebab itu kebangkitan akhir zaman ini, tentera akhir zaman ini, hanya 3 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daripada mana? Daripada Palestin ke, tak silap saya. 3 kali takbir tu jatuh habis tentera musuh. Sebab mereka menyebut dengan hati, dengan hakikat. Jadi zikirnya Allah, Allah, Allah. Yang itu kita akan, bila pula tak tahulah, nak ajar ni. Zikirnya Allah, Allah, daripada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akan ni tinggal sekejap. Kita sekarang ni tumpuan tawajuhnya kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila sudah ada Allah tu dah hidup dah, akhirnya zikirnya Allah, 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 hanya memanggil Allah, Allah, Allah. Nah, ini kita rasa bila ni kalau kita buat. Kalau bangun qiyamul lail, tahajud, insya-Allah duduk seorang sana akan Allah, Allah. Wake up mula-mula Allah, mulut penat dah, ngantuk dah. Akhirnya hati sebut Allah, Allah. Dia datang ingat. Datangnya tauhid. Dia menyebut-nyebut. Mereka mencapai fana fil asma. 3, tauhid martabat hakikat. Golongan yang mencapai tauhid pada martabat hakikat adalah mereka yang mencapai ketauhidan dalam rasa zauq, perasaan di mana mereka merasa Allah bersama dengannya dalam segala kelakuan yang sama ada melihat, mendengar, bercakap, berfikir, berusaha, bernafas dan lain. Dia sudah ada rasa. Rasa Allah. Nafas itu dia rasa naik Allah.
Setengah tu ulama-ulama sufi naik tu Allah, turun hu Allah, hu Allah, hu. Hidup hati dia. Kita susah kan nak sampai situ dah lama dididik dengan benda lain banyak. Akal, kita guna akal banyak. Jadi nak kurangkan penggunaan akal itu yang bila sampai kepada ingat kepada Allah. Ilmu ni bila dah dapat sini, sembahyang itu terus Allahu Akbar, tak fikir dah benda lain. Dia hanya fikir Allah, Allah, Allah. Dia rukuk pun subhanallah, dia fikir tentang Allah. Iktidah pun Allah. Dia tak fikir lagi Maiden baru buka sana, dah tamar rating. Tak fikir dah. Dia konsel dekat ni nak beli apa, nak buka apa, tak fikir makan dah. Tak fikir nak makan, dia hanya makanannya ialah zikrullah, Allah. Nampak? Sampai ke tahap tu susah ke? Dia kena melalui latihan. Satunya belajar ilmu sini. Ilmu hanya sini, maklumat, faham, yakin, pegangan di sini. Dan nak disampai sini, barulah dia panggil mukmin yang sebenar. Kita habis ini dulu sikit, kemudian kita masuklah bicara tentang Ramadan sikit. InsyaAllah mudah-mudahan memberi kepahaman kepada kita lah, supaya kita dapat masuk Ramadan itu dengan penuh ketenangan. Dia rasa Allah. Maka Allah Ta'ala firman, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dia sudah rasa. Pergi mana, duduk seorang-seorang ke, bersendirian ke, dalam gelap ke, kat mana ke, dia rasa Allah sedang memandangnya, memerhatinya. Dalam sembahyang, dia rasa Tuhan pandang hatinya. Dia bukan tahu lagi, dia bukan tahu Tuhan tu tahu kita sembahyang. Tak, dia rasa Tuhan pandang kepada bukan zahir, tapi pandang kepada hakikat hati kita ini. Sembahyang ke tak sembahyang, ingat ke tak ingat kepada Allah. Sedang sembahyang tu, sembahyang adalah untuk ingat kepada Allah. Wa aqimis salata li dzikri. Sembahyanglah kamu kerana ingat kepadaku. Jadi ingat tu kerja hati, bukan kerja akal. Kerja hati Tuhan tengok, pandang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tuhan tak tengok kepada wajah kamu, tak tengok kepada pakaian kamu, tak tengok kepada tubuh badan kamu. Tuhan pandang kepada hati. Benarkah hati kamu ni ingat kepada Allah? Kalau kita rasa Tuhan tu pandang hati, takkanlah kita nak lalai lagi kan? Kita terus tarik balik. Dia sentiasa macam layang-layang, main layang-layang hati kita ni. Masa sembahyang, masa solat, sekejap pergi ekostif, tarik balik, sembahyang aku ni, pergi sini pula. Liarnya hati kita ni dengan Allah. Sebab apa? Tidak dilatih, tidak dididik untuk ingat Allah. Maka dia jadi liar, keluar sini. Bila kita latih Allah, naik motor, naik basikal, naik kereta, pergi kerja pun, dalam keadaan kita ingat kepada Allah. Itu dia panggil allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubin. Orang yang sentiasa ingat kepada Allah. Ini para sahabat, orang mukmin yang beriman benar-benar kepada Allah. Itulah yang panggil taqwa. Bila ada Allah, ada tauhid, ada ingat kepada Allah, datanya taqwa. La'allakum tattaqun. Puasa tu, datanya puasa itu taqwa. Bagaimana puasa tu nak sampai kepada taqwa? InsyaAllah kita cuba bincang ni Pak. Tak apa ke, pukul 10.30 habis. Supaya kita nak sempurnakan ibadah kita ni. Keberadaan mereka daripada Allah, dengan Allah dan untuk Allah. Mereka sudah terlepas dari syirik ketuhanan diri. Lepas, itulah panggil tauhid tu. Kalau masih ragu lagi, nampak diri, nampak makhluk, nampak Allah, sekejap nampak ni sekarang ni, masih ragu, terumbang ambing dalam kita. Dan itulah yang goyahnya iman kita. Dan itulah bahayanya bila kita nak meninggal dunia. Kita boleh ditipu lagi oleh syaitan. Ada Allah. Allah adalah nama bagi zat wajibul wujud. Allah itu nama. Nama macam saya nama Muhammad Badaruddin. Nama bagi zat
wajibal wujud, bagi zat Allah yang wajib ada, diri Allah yang ada. Allah itu nama bagi diri. Faham? Ni jari, nama dia jari. Dirinya diri ini lah. Ini bagi jari. Nampak macam ni jari. Nama dia jari. Mereka tidak lagi berzikir menyebut Allah kerana tersyuhud hakikat zat yang bernama Allah, segalanya dalam kesan bagi segala sifat asma. Zikirnya hu. Pernah dengar zikir hu? Tak pernah dengar? Syekh Abdul Qadir Jailani zikirnya hu. Belajar dengan ombak di pantai, cari Tuhan sampai ke pantai, dia termenung. Bila hatinya dibuka oleh Allah Ta'ala, dia mendengar ombak tu. Lalu dia ciptalah satu zikir, buat satu zikir. Zikirnya Antal hadi antal haqqu laisal haqqu illa Allah hu Allah hu Allah. Maksudnya, engkaulah yang petunjuk, memberi petunjuk, engkaulah yang sebenar-benarnya, tidak ada engkau melainkan dia bernama Allah. Zikirnya hu. Dia tidak lagi zikirnya Allah. Allah itu nama lagi. Yang disebutnya ialah diri yang bernama Allah. Ini tenggelam dalam lagi lah. Tak tahu dah nampak ke tak ni. Cuma ini maklumat saja, ilmu saja dulu. Yang rasanya, kalau tuan-tuan bermujahadah, insya-Allah dia akan rasa ni. Ilmu rasa ni dia kena rasa sendiri. Saya tak akan rasa orang lain tak akan rasa saya. Kalau minum air, makan durian, kita akan rasa. Engkau rasa manis? Manis macam mana? Cuba je. Manis durian. Lah, manis durian macam mana? Kau rasa sendiri lah. Maknanya benda ilmu rasanya dia kena rasa sendiri. Barulah kita, manis macam ni durian. Nak cerita tak reti. Cakap bagi tahu kepada orang yang tak pernah makan durian, dia nampak manis tu macam gula. Dia tak, sebab dia tak pernah makan durian. Dia begitu juga ilmu ma'rifatullah, merasai Allah itu, bila sudah merasai Allah, nak cerita pun payah. Cuma ulama-ulama sufi, mursyid, guru-guru mursyid, dia hanya bagi tahu jalan bagaimana nak rasa. Rasanya kamu sendiri akan rasa. Nabi Jibril bawa Nabi malam Isra dan Mi'raj. Aku hanya boleh tunjuk jalan macam mana nak sampai kepada Sidratul, nak temu dengan Allah. Jadi sampai Sidratul Muntaha aku tak boleh pergi. Kamu Muhammad yang kena pergi dan rasa sendiri. Kalau aku pergi hancur. Itu isyarat kepada kita bahawa guru ni tak boleh nak bawa sehingga anak murid tu rasa. Dia cuma tahu bagi je jalan bagaimana. 4. Tauhid martabat ma'rifah. Tauhid martabat ini benar-benar mencapai ketauhidan yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Martabat fana fil fana, zikirnya tiada huruf dan suara, hanya syuhud semata-mata. Zikir ni lagi ialah pening. Zikir bermula daripada tidak berzikir dan berakhir dengan tidak berzikir. Lagi gila bahasa ni. Pening bahasa ni Bermula dengan tidak berzikir dan berakhir dengan tidak berzikir. Mulanya tak zikir, kemudian zikirlah la ilaha illallah, la ilaha Allah, 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 hu. Sehinggalah martabat keempat tak zikir lagi. Orang yang asyik, orang yang rindu dengan Allah, dia tak Laila dengan Majnun lah. Kalau tuan-tuan tak tahu nak kata lah. Tengok ni nampak Allah, tengok benda nampak Allah, tengok benda nampak. Macam Laila dengan Majnun gila. Tengok telefon, teringat ke Laila. Tengok air, teringat ke Laila. Semua teringat ke Laila. Majnun ni orang gila. Lelaki, Laila tu perempuan. Tengok mikrofon pun nampak Laila. Orang bercinta, gila cinta. Tengok meja pun nampak perempuan. Semayang pun nampak tu lah. Sebab dia akan ingat bayang-bayang apa yang dia cinta. Bagaimana kita nak alihkan
ingatan kita, cinta kita ni daripada makhluk kepada Allah. Latihnya gitu. Perjalanan. Sehingga kita tengok lain pun Allah. Tengok orang cantik pun nampak balik sebalik kecantikan itu sifat jamal Allah. Di sebalik durian itu sifat Ar-Razzaq. Ni makan durian lupa kepada Allah. Tak ada masalah lah peringkat abang kan. Makan dia ingat kepada Allah, Tuan durian. Jangan ingat kepada tuan yang tanah durian ke jual durian. Jangan tu. Itu jual durian. Ingat kepada cipta durian. Itu orang yang makrifah. Dia melihat tembus. Kalau tengok ni air kan. Ada orang tengok kotak air ni nampak kotak soya, dia nampak kotak. Kalau orang yang ada ilmunya dalam, tajam, dia nampak. Tengok kotak sudah nampak air soya dalam. Walaupun kosong tak ada apa. Ada. Nampak air soya dalam. Sebab dia sudah ada ilmu dan pandangannya tajam. Ada orang yang lihat air, dia sudah nampak Allah. Di sebalik air soya, daripada air soya ni ada biji-biji soya. Biji soya daripada mana dia? Sampai dia Allah yang bernama Ar-Razzaq. Kalau kita boleh pandang insya-Allah, bulan Ramadan lagi seronok. Lagi seronok insya-Allah. Okey, ada soalan situ? Tambahan-tambahan? Sebelum kita masuk yang lain. Oleh tajuk sebelah tu tafakur menuju tauhid itu jalan pintas. Jalan pintas ada sebab ada orang yang zikir ni malas. Tak berapa minat zikir. Ada juga. Ada jalan kedua, jalan kaedahnya tafakur. Tafakur. Kita buat khusus kelas pernafasan nufusiyah di Kampung Melayu itu 2 minggu 3 minggu lepas. Mari tafakur nafas. Tarik nafas, turun tafakur. Zikirnya dalam ya Allah ya Rasulullah ya Allah. Dia boleh membuka hijab-hijab hati. Barulah kita nikmatnya beribadah. 8 ke 20 ke 36 kita tak kira. Kita adalah untuk mendapat rahmat dan redha Allah. Boleh nampak dia punya maklumat tentang martabat kan? Martabat syariat zikirnya la ilaha illallah. Tariqah zikirnya Allah. Ada hakikat dianya melihat memandangnya daripada Allah. Akhirnya dia tersyuhud melihat segalanya daripada Allah. Nak tengok kipas lampu apa semua. Sebab itu orang yang sudah ada ilmu tauhid, sembahyang, anak-anak bisnes pun dia tak nampak lagi. Tak rasa dah. Kita larang anak yang bisnes. Setengah orang dia suruh anak tu bisnes. Nak saya nak sembahyang, abah nak sembahyang. Abah nak solat. Okey ke. Sekarang main. main. Dia Allahu Akbar. Dia nampak. Dia rasa gerakan anak, mainan anak itu adalah permain. Gerak af'al Allah. Perbuatan Allah. Ya Allah. Tinggi ke saya malam ni bahasa. Jadi kalau ibadah pun dia ada tingkatan dia. Martabat orang yang syariat, orang yang tariqah, orang yang hakikat dan orang yang makrifah. Kalau puasa syariat, puasa hakikat, puasa makrifat, syariat, tariqah, hakikat dan makrifah. Nampak Safar? Ada soalan? Tak ada, kita cuba bincang-bincang pasal Ramadan sikit supaya kita terbuka sikit perjalanan. Kita melihat Ramadan itu adalah satu nikmat, satu anugerah Allah Ta'ala. Umur tak panjang, umur kita tak panjang, dan Allah Ta'ala bagi Ramadan ini supaya pahalanya panjang walaupun umurnya tak panjang. Banyak dah tuan-tuan dengar Ramadan itu adalah awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, dan akhirnya itqum minan nar, bebas daripada api neraka. Dan Ramadan itu bila masuk pintunya dibuka pintu syurga seluas-luasnya dan ditutupnya pintu neraka serapat-rapatnya. Itu isyaratnya apa? Isyaratnya Allah Ta'ala nak bagi peluang kepada manusia dan hamba ini untuk bersungguh-sungguh
Sebab ada juga orang kata, buat apa lagi kita bertaubat kepada Allah? Sembahyang taubat apa lagi? Tuhan dah berampun dah kita bulan Ramadan. Masuk Ramadan, bulan keampunan, Tuhan dah ampun. Sembahyang taubat apa lagi? Ada juga orang berpandangan itu. Sebab dia melihat kepada akal. Tuhan buka pintu keampunan itu supaya kita ni berebut-rebut untuk minta ampun dengan Allah. Buka promosi, buka seluas-luasnya. Tawaran-tawaran. Kalau kita dengan dunia, dengan benda ni laju sangat buat tawaran. Promosi ni, harga turun, harga gila. Semua berebut pergi. Sanggup pergi. Tak ada duit, hutang. Jadi hadiah ni, saya sebut tadi, hadiah daripada Allah kepada umat kerana Nabi. Kerana sayangnya Nabi kepada umat. Jadi Tuhan kata, fikir-fikir, aku sayang kepada Muhammad, tapi Muhammad sayang kepada umat, aku nak bagi Ramadan. Dana Ramadan itu. Jadi Ramadan itu masuknya dengan penuh kerahmatan, keluarnya dengan penuh keampunan. Bekalannya ataupun hasilnya ialah taqwa. Taqwa, la'allakum tattaqun. Puasanya, hakikat puasa ataupun syariat, disyariatkan puasa itu supaya apa? Supaya hamba ni lebih dekat dengan Allah, lebih dekat. Kalau tak puasa, makan. Lepas makan. Bila makan, rohani kita ni tak boleh nak bangun. Jasad berat, rohani lagi berat. Bila puasa jadi ringan, rohani pun terbuka. Allah. Tak ada nak tambah apa-apa. Ya, tuan. Ramai orang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ini macam mana bagi tahun ini? Mana kita nak maulah puasa kita bagi tahun yang sudah, mana untuk kita menjalani berpuasa lebih baik dari tahun yang lalu. Alhamdulillah. Soalan bagus juga untuk saya. Bagaimana kita nak mendapat puasa yang lebih baik daripada lepas-lepas? Jadi bekalannya nak masuk Ramadan ataupun berpuasa, bekalan ialah hati, jiwa, ruh yang bersih nak masuk itu. Sebab itu kita bulan Rajab Syaban diminta supaya banyakkan istighfar, banyakkan taubat. Bila banyak taubat, banyak istighfar, badan kita ringan. Satu. Yang kedua, rohani kita ini mesra dengan Allah. Kemudian soalnya, bagaimana nak tingkatkan puasa kita ni daripada lebih baik daripada yang lepas-lepas? Maka puasa itu peringkat dia ada 4 peringkat. Kita boleh pilih dan kita boleh nilai diri kita di mana. Peringkat pertama dia panggil peringkat syariat. Syariat, martabat orang awam. Puasanya, niatnya ataupun tujuannya, matlamat dia puasa adalah untuk mendapat pahala, mendapat syurga. Tak nak dosa dan tak nak neraka. Itu peringkat tu. Kemudian daripada peringkat ini naik kepada peringkat yang kedua, ialah mereka ini berpuasa juga, puasa sama. Tahan mulut, tahan daripada matlamatnya, daripada nak pahala. Sekarang niatnya adalah untuk menyucikan qalbi, menyucikan hati. Puasa peringkat yang kedua ni lebih tinggi daripada peringkat nak pahala. Dia tak fikir dah nak pahalakan syurga. Dia fikir sekarang ni aku puasa nak menyucikan rohani aku daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, sifat riya, ujub, takabur,
sombong, hasad, dengki ni menyebabkan kita ni tidak sampai kepada Allah. Inilah yang menghijakkan kita. Peringkat yang kedua, mana niatnya gitu, puasanya. Ini hal ehwal masing-masing lah, hal ehwal masing-masing. Kalau peringkat yang pertama tadi itu peringkat kanak-kanak lah saya kata. Peringkat sekolah rendah, sekolah menengah. Peringkat anak-anak kita. Sebab nak bagi motivasi supaya dia puasa, dapat pahala boleh beli gula-gula ke dalam syurga dan sebagainya lah. Dia puasa. Jadi kita tak boleh berada di situ. Kita kena tingkatkan. Puasa kita adalah sekarang ni, aku puasa tahun ini untuk menyucikan hati aku daripada sifat. Maka dia panggil puasa itu menahan hatinya daripada sifat-sifatnya. Bagaimana dia kena belajar sifat ni? Penyakit hati. Dia kena sedar. Dia kena ada hasad dengki ni. Nak dapat tahu ni, nak scan ada perasaan dengki, perasaan riya, perasaan wujud dalam batin ni, kena dekat dengan Allah. Latihannya zikir. La ilaha illallah. Banyakkan zikir. Bila zikir banyak, Allah masuk dalam batin kita, Allah ada hidup dalam hati kita, Allah akan bagi. Seolah dia ada cahaya yang menunjukkan kamu ada riya, kamu ada ujub, kamu ada sombong, kamu ada hasad dengki. Sekarang ni aku puasa, ya Allah, aku nak buang sifat, aku tak mampu nak buang sifat-sifat ini. Engkau lah yang boleh membuang daripada sifat. Atau peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, puasa ni orang yang hakikat. Mereka berpuasa dan matlamatnya adalah untuk mencapai, sehingga hatinya tidak ada yang ingatnya hanya kepada Allah. Dia tidak fikir lagi dosa, pahala, tak fikir lagi syurga. Dia tidak fikir lagi tentang sebab dia sudah sudah ada buang perasaan-perasaan sifat sombong itu, sehingga dia berzikirnya, dia puasanya adalah untuk mendatangkan puasa ingatan yang lain hanya ingat kepada Allah. Puasa menahan ingat yang lain ingat kepada Allah. Sebab tu Tuhan suruh dalam Ramadan ada sembahyang tarawih. Kenapa sembahyang tarawih itu ada 8, ada 20 itu tak pula lah. Yang penting dia banyak. Jadi sembahyang itu adalah untuk mengajar, mendidik manusia menjadi hamba. Tunduk, rokok, nak buang sifat sombong, sifat riya, sifat ujub. So, banyak kali bangun duduk. Kalau ada tauhid lagilah kemah. Jadi puasanya adalah menahan hatinya, qalbinya daripada ingat yang lain, hanya ingat kepada Allah. Puasanya, sebab itu orang puasa Allah Allah bila lah nak buka. Dia sebut Allah dulu baru dia buka. Dia ingat Allah. Sembahyang. Sebab tu orang boleh berubah. Bulan Ramadan ni boleh berubah. Kalau bulan Ramadan tak boleh berubah, di bulan lain jangan diharap. Ramai yang berubah di bulan Ramadan. Peringkat yang keempat, dia melihat puasanya, dia menahan daripada makan, minum, daripada sifat-sifat dengki, daripada mulutnya. Yang keluar dari mulut ni yang jadi fitnah, jadi ngumpat daripada sini, keluar dari sini. Bila sini ada, sini keluar. Sehingga dia puasanya, dia melihat dia yang berpuasa itu bukan dia lagi, Allah yang menahannya daripada makan minum, menahannya. Mana Allah yang mempuasakan dia. Senang ceritalah. Allah, dia tak, Allah, aku tak makan ini, Allah yang menahan. Dan bahkan dia takkan rasa lagi. Dia sudah panggil dia tenggelam dalam pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak tingkatkan itu, kita kena beri satunya ilmu. Kita kena tahu ilmu dan kita kena sedar puasa kita bukan itu lagi matlamat. Puasa kita adalah untuk mencari redha Allah, mencari rahmat Allah Taala. Sebab kita masuk syurga pun bukan dengan amal ibadah, dengan puasa yang banyak, dengan ibadah yang banyak. Sebab itu kata ibadah yang paling baik ialah ibadah yang ada tauhid. Ibadah yang ada tauhid, yang ada Allah, samanya ada Allah. Dia rasa ada Allah, rasa daripada Allah, bersama dengan Allah, dan kerjanya untuk Allah. Dia tidak fikir lagi
Tuhan nak bagi pahala ke tak nak bagi pahala ke terpulang. Nak bagi banyak mana pun dia tak fikir. Aku nak rahmat-Mu ya Allah, aku nak redha-Mu ya Allah. Nampak? Kena tumpu situ pula gitu. Asal. Pasal pahala ni jangan bimbang. Kalau kita sudah ada rahmat dalam rahmat Allah, maka Allah Ta'ala akan pahala tu akan dapat, syurga pun akan dapat. Tak ada maknanya kalau kita masuk syurga tanpa melihat wajah Allah. Kita nak masuk syurga dengan memandang wajah-Mu ya Allah. Tak sempurna masuk syurga itu tanpa memandang wajah Allah. Jadi orang yang beribadah nak pahala, nak syurga, dia dapat syurga, tapi tidak dapat Allah. Bahkan boleh jadi ibadahnya belum benar-benar ikhlas. Sebab dia nak kepada tu, bukan kepada Allah. Ikhlas yang benar hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, bukan untuk syurga, bukan untuk. Tapi syurga itu sebagai balasan saja. Nak juga zaman-zaman dulu bolehlah. Sekarang sudah kita kena apa ni? Hidupkan jiwa kita ini kepada perubahan-perubahan yang lebih matang. Takkan nak sekolah rendah semua kan kita. Allah Akbar. 10 minit soal jawab. Sampai ke dak tuan, rasa boleh nampak puasa kita. Semayang pun gitu juga, semayang kita untuk menyucikan hati. Ibadah kita untuk menyucikan daripada syirik. Semayang kita tak fikir dah pahala. Kita semayang ni, aku nak melihat sifat-Mu ya Allah pada aku yang berdiri. Duduk diri dengan kaki nampak, rasa sifat Allah, qudrat. Bila rasa sifat Allah, mana sifat dan zat tidak berpisah. Bila rasa sifat Allah Ta'ala ada pada kita, maka di situ juga ada Allah. Dia tak berpisah, sifat dan zat. Kita bincang dulu dah lama. Berzikir pun begitu juga. Berzikir, bangun berzikir, zikir sampai kepada satu tahap dia tidak melihat lagi dirinya berzikir. Dia ni dizikirkan oleh Allah. Mula-mula dia zikir syariat, la ilaha illallah. Zikir kedua, zikir membersihkan qalbinya daripada sifat-sifat mazmumah. Dan zikir yang ketiga ialah zikir untuk menyucikan hatinya, tidak ada yang lain, hanya ada Allah. Allah. Dalam kitab bimbingan mukmin pun Imam Ghazali sebut puasa orang awam gini, puasa orang awam, puasa menahan perut dan kemaluannya daripada makan, minum dan sebagainya. Puasa orang yang khawas naik sikit, puasa mereka ini menahan hatinya daripada, menahan jiwa dirinya daripada sifat nafsunya daripada sifat-sifat mazmumah. Itu puasa orang yang tingkat. Dia tahu dah. Sebab kita dah tahu dah semua ni. Ini fitnah, ini mengumpat, ini. Jadi kenapa tak boleh tahan juga? Sebab kita tidak minta pertolongan dari Allah. Kemudian puasa yang ketiga ialah puasa menahan ingatnya daripada yang lain kepada ingat hanya kepada Allah. Aku tak nak dah ingat lain, aku nak ingat Allah. Itu puasa dia. Tak nak dah hatinya ingat yang lain, hanya ingat kepada Allah. Itu panggil khawasul khawas dan sebagainya. Jadi jalannya macam mana nak dapat benda tu? Jalannya ialah satunya banyakkan istighfar. Saya sebut malam ni jalannya. Kita cuba sama-sama berjalan, beramal. Sebab melalui amalan itu saja yang boleh memberi kesan kepada jiwa. Kalau ilmu, sekadar ilmu dia tak boleh. Dia hanya maklumat, tak boleh memberi kesan kepada hati. Hati itu datang apabila kita beramal. Yang pertama, banyakkan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bangun tidur, nak keluar kerja, banyakkan asyhadu an la ilaha illallah. Sebab ulama para awliya dulu mereka banyak syahadah. Sehingga nak sembahyang, nak solat pun mereka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau bangun qiyamul lail munajat, qiyamul lail duduk sekejap berenung asyhadu an la ilaha. Sebut mulut menyebut, hati merasa. Hati rasa tidak ada dah Allah.
hanya tidak ada Tuhan dah, hanya Allah Tuhan. Dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Hati kita pun bicara juga. Biasanya qiyamul waktu tenang itu hati kita bicara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biar serentak mulut dengan hati. Begitu juga doa, doa mulut dengan hati. Kalau doa mulut saja, hafal doa saja, hati tak berdoa, tidak sampai kepada Allah. Kalau sampai pun lambat. Sebab itu pula para wali mereka ni kadang-kadang tak angkat tangan pun doa mereka. Doa ni dalam hati. Tuhan tengok hati tu berdoa. Ini syariat je dia bagi. Syariat angkat tangan, syariat Nabi tunjuk macam mana Nabi berdoa. Itu syariat. Sebenarnya hakikatnya yang minta itu hati. Berdoa itu hati. Banyakkan syahadah. Kemudian yang kedua, Astaghfirullahalazim. Pun mulut sebut, hati juga merasa menyesal, rasa bersalah, rasa banyak dosa, rasa. Kalau keluar air mata, biarlah keluar air mata. Menangis sekarang, jangan sampai kita di akhirat menangis dengan keluar air mata darah pun malaikat kata, oh, tak ada apa-apa. Alangkah baiknya kalau kamu menangis di dunia dulu dengan air mata darah kerana takut kepada Allah ataupun menyesal dengan dosa perbuatan kamu. Itu lebih baik. Nangis. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sikit dah pada ringan-ringan. Syahadah 3 kali, istighfar 3 kali, kemudian selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Dia panggil selawat Ibrahimiyah ataupun selawat tauhid, ketauhidan Nabi Ibrahim. Kasih sayang Nabi Muhammad bergabung dua ni, dia datang kekuatan rohani. Sebab satu kisah berlaku di Palestin, orang Indonesia dan Malaysia bagi bantuan di Palestin. Ini saya baca mana tengok. Kelebihan baca selawat Ibrahimiyah. Israel pergi Palestin, Israel kepung. Dia ada dalam ni buat berubat orang sakit, orang cedera. Bila masuk tentera Israel, masuk dalam ni nak tembak, salah seorang daripadanya membaca selawat Ibrahimiyah. Selawat. Yang lain pun ikut. Lama-lama tak jadi nak tembak. Keluar balik. Nak tembak dah tak jadi. Keluar balik, tengok depan luar sana ada kereta kembar pula. Menghala muncul dia ke rumah ni. Lagi mereka ni berselawat, berkumpulan. Selawat Ibrahimiyah. Jadi bila nak kaci, nak tekan ni tak meletup. Tekan tak meletup. Bila pusing ke lain meletup. Pusing lain meletup. Pusing sini balik tak meletup. Itu keberkatan daripada selawat Ibrahimiyah. Sebab Nabi Ibrahim tidak bimbang dan tidak takut. Walaupun api setinggi gunung, Nabi Ibrahim melihat yang membakar itu Allah, bukan api. Yang meletupkan itu Allah, bukan kereta kembar, bukan senjata. Inilah jiwa yang ada Allah. Selawat Ibrahimiyah, banyakkan selawat. Syaitan jin pun insya-Allah dia akan dia tak boleh masuk. Sebab jin tu api. Selawat Ibrahimiyah menyejukkan. Dia penting. Banyakkan kalau dalam rumah dia jadi pagar. Banyakkan selawat Ibrahimiyah. Anak-anak demam pun tak ada air ni selawat 3 kali baca dalam air. Dengan yakin insya-Allah dia boleh menyembuh, mengurangkan kepanasan. Kemudian banyakkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan penuh rasa. Walaupun syaitan ni dikatakan dirantai di bulan Ramadan, yang dirantai itu adalah yang berkeliaran. Syaitan. Yang tidak dirantai, yang ada tuan. Jadi ada tuan, ada pembela yang jaga dia, bagi makan. Yang itu tak dirantai. Yang dirantai ialah yang berkeliaran, tidak ada tuan. Yang ada tuan tu tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Biar ada rasa. Kalau dulu kita baca mulut, sekarang biar mulut dan hati bersatu. Syariat dan hakikat bacaan bersatu. Dia akan datang rasa. Kalau semayang,
Baca Fatihah, syariat dan hakikat dia sama-sama baca. Barulah dia tak ingat benda lain, dia ingat kepada Allah. Itu nak datang kesempurnaan ibadah. Barulah dia tanda kesan kepada sembahyang itu, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat, tabi'in, ulama, aulia Allah Taala, ibu bapa kita dan orang mukmin dan mukminah. Kemudian tarik nafas. Ini saya bagi kaedah. Tarik nafas. Nafas ni kita mula daripada dua jari atas pusat. Tarik nafas. Naik atas, buat U-turn sampai kepala hubung ni. Tarik nafas. Tarik tu dalamnya Allahumma salli ala sayyidina. Hati tu baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Turun wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian tahan di situ. Bila tahan, sebutlah, latih hati kita, nufus kita ini, dipanggil nufus di sini. Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Rasa tak tahan, lepaslah perlahan-lahan, keluar melalui hidung. Dah keluar tu sampai hujung, kalau boleh nyut-nyut lah. Bila nyut tu, bayangkan keluar sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tidak baik, penyakit zahir dan penyakit batin dia keluar daripada hitam, warna hitam. Itu kaedah yang diambil daripada guru saya, untuk jalan tafakur menuju tauhid, bukan untuk cari kelebihan. Bila kita sudah lama-lama dia akan datang rasa. Latih hati itu. Bila duduk berjalan pun dia ingat Allah. Jalan ingat Allah. Pergi kerja, hati tu sebut, mulut tak sebut, hati. Allah, Allah, Allah. Allah. Kita nak hati kita ni dihidupkan, bukan lagi sekadar pada mulut. Wallahu a'lam. Itu yang saya boleh kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Kemudian banyakkan doa. Doa yang diajar, yang selalu diajar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Banyakkan doa. Taubat, istighfar, solat, zikir. Kalau sumbang ke, derma ke, niatlah keluar itu adalah keluar dengan sifat mazmumah. Nampak? Kita bagi sumbangan, niat kita bukan nak pahala lagi. Niat kita ialah keluar itu dengan keluar sifat-sifat kedekut, sifat hasad dengki, sifat riya, sifat uncub, sifat keluar harta kita. Zakat tu maknanya bersih, menyucikan. Satu, menyucikan harta. Yang kedua, menyucikan hati. Kita keluarkan niat, biar keluar dengan sifat-sifat mazmum. Bagi lagi, bagi semua, keluarlah ingatan sehingga kita ada Allah. Buanglah ingatan dunia ke, makhluk ke, nafsu ke, ya Allah, buangkan. Keluarkan zakat bagi sumbangan, tujuan menyucikan hati. Di atas niat ya. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita nak pahala, pahalalah kita, sentiasa pahalalah dulu, kini dan selamanya. Jadi sekarang ini kita tingkatkan niat kita, matlamat kita, puasa kita, ibadah kita, agar Ramadan ini memberi satu kesan kepada jiwa dan rohani kita, sehingga kita digelar oleh Allah Ta'ala hamba yang bertakwa kepada Allah. Hamba yang bertakwa ialah hamba yang ada tauhid. Wallahu a'lam. 10:30. Tak ada lagi nak itu? Apa-apa lagi? Soalan muslimat tak ada? Faham? Boleh faham? Wallahu a'lam. Banyak doa dengan Allah Ta'ala. Banyak doa. Hubungkan hati. Doa tu biar hati sama. Wallahu a'lam. Yang baik semua daripada Allah, yang kurang tu kelemahan saya saja. Minta maaf banyak-banyak. Dan selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan kita ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan diberi dan dibuka cahaya hati, dan diberi keimanan, ketauhidan yang kuat, sehingga kita mencapai hamba yang bertakwa kepada Allah, dan tidak fikir lagi hidup kita hanya untuk Allah. Hidup kita hanya untuk Allah, dan hidup kita hanya untuk Allah, bukan untuk
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah agar diampuni segala dosa kami dan maafkan kesilapan kami lahir dan batin. Ampunilah kelalaian kami ya Allah, ampunilah kejahilan kami ya Allah, ampunilah kebodohan kami ya Allah, ampunilah kurang adab kami denganmu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa guru kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa masyarakat kami dan dosa seluruh umat Islam yang telah mati dan yang masih hidup. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan taufik hidayah-Mu kepada kami, supaya kami dapat beramal dengan apa yang kami pelajari pada malam ini. Tambahkanlah kepada kami ilmu, iman dan amal. Berikanlah kepada kami kepahaman yang mendalam tentang ilmu ketuhanan dan makrifah padamu ya Allah. Bersihkanlah hati kami daripada kotoran dosa dan maksiat. Bersihkanlah hati kami daripada sifat-sifat mazmumah, dan bersihkanlah hati kami daripada ingatan yang lain hanya ingat kepadamu ya Allah. Bersihkanlah diri kami ya Allah, sehingga kami hanya memandang dan melihat hanya Engkau yang melakukan segala-galanya daripada af'al dan asma' serta sifat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami, bantulah kami dalam perjalanan hidup kami ini ya Allah, yang penuh dengan ujian dan cubaan, yang menghalang kami untuk mengenali dan merasai bersama-Mu ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah hati kami ya Allah. Perbaikilah hati kami ya Allah, daripada hati yang lalai kepada hati yang ingat kepadamu, daripada hati ingat kepada hati yang khusyuk, daripada hati yang khusyuk kepada hati yang asyik denganmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami ini ya Allah. Berkatilah nafas kami ya Allah. Rahmatilah diri dan hati kami ini ya Allah. Perbaikilah hati kami ya Allah. Perbaikilah hati kami ya Allah. Kau lembutkanlah hati kami dengan sifat-Mu ya Latif. Ya Latif, lembutkanlah hati kami daripada hati yang keras, bagaikan batu yang keras. Ya Allah, susahnya kami untuk mengenali-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah ya Allah, bantulah kami ya Allah. Kami lemah, kami dhaif, kami jahil, buta tuli ya Allah, melainkan dengan pertolongan dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Berkatilah kami ya Allah di hujung Syaban ini ya Allah. Ya Allah, Kau sampaikanlah kami dan hidupkanlah kami di bulan Ramadan dengan penuh kesempurnaan dalam ibadah menuju kepada kehambaan kepadamu ya Allah. Jadilah kami ini ya Allah hamba-Mu yang sentiasa bertakwa kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum. Bukakanlah segala hijab-hijab hati kami ya Allah, yang menutup kepahaman dan makrifah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, banyaknya dosa kami ya Allah, banyaknya dosa kami ya Allah, banyaknya dosa kami ya Allah, sedikitnya ibadah kami ya Allah, sehingga hati kami tenggelam dalam kegelapan. Ya Allah, sedikitnya ibadah kami ya Allah, banyaknya jahil kami ya Allah. Kami melihat diri kami ya Allah tanpa melihat wajah-Mu pada diri kami. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hidup, selamatkanlah kami di dunia ini dan selamatkanlah kami di akhirat nanti. Selamatkanlah kami ya Allah ketika kami berada menghadapi sakaratul maut. Istiqamah dan tetapkanlah lidah dan hati kami di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, selamatkanlah kami ketika berada di dalam kubur. Jadikanlah kubur ya Allah, kubur kami salah satu daripada taman-taman syurga. Jangan Kau jadikan kubur kami salah satu daripada lubang-lubang neraka. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kekuatan taufik hidayah-Mu kepada kami, supaya kami dapat menjawab segala soalan munkar dan nakir. Selamatkanlah kami ya Allah ketika kami dibangkitkan daripada kubur menuju mahsyar. Ya Allah ya Tuhan kami, pandanglah, ampunilah segala kesalahan dan kesilapan kami ya Allah. Hisabkanlah kami dengan hisab yang sedikit dan ringan. Ya Allah, berilah peluang kepada kami untuk bertemu dengan pemimpin agung kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat minum di kolam Nabi kami Al-Kautsar. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami ya Allah, supaya kami dapat menerima segala amalan kami, surat amalan kami dengan tangan kanan. Ya Allah, selamatkanlah kami ketika berada di titian siratal mustaqim yang menakutkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada neraka dan sebab-sebab yang bawa kami ke arahnya. Ya Allah ya Tuhan kami, masukkanlah kami semua ke dalam syurga Engkau dan dapat melihat wajah Engkau sebagaimana Kau janjikan kepada kami dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan Islam.
dan matikanlah kami dengan Islam, dan akhirlah hidup kami ini dengan husnul khatimah, dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Ya Allah, kami tidak tahu berapa lama lagi kami berada di dunia ini ya Allah. Jangan Kau keluarkan kami daripada dunia ini ya Allah, melainkan kami telah melaksanakan tanggungjawab kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Jadikanlah kami semua ini hamba-Mu yang sentiasa mengabdikan diri kepada Engkau siang dan malam, dan Kau jadikanlah Ramadan yang kami akan hadapi pada kali ini ya Allah, agar Ramadan ini memberi dan membuka hijab-hijab hati kami ya Allah, agar dengan amalan di bulan Ramadan ini ya Allah, membuka segala rahsia-rahsia ketuhanan dan rahsia-rahsia makrifah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, agar diampunkan segala dosa kami, kesilapan kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi baik, anak yang saleh, rumah tangga yang bahagia, keselamatan dunia dan juga di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah segala permohonan kami, mustajabkanlah segala doa kami ya Allah. Bayarkanlah segala hutang kami, selesaikanlah segala masalah kami, sembuhkanlah segala penyakit kami, satukanlah segala hati-hati kami ya Allah. Benarkanlah tauhid kami ya Allah, dengan barakah dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan barakah dan karamah para aulia dan kekasih-Mu ya Allah. Ya la haula wala quwwata illa billahil azim. Berkatilah kami semua ya Allah. Kau cahayakanlah hati kami semua ya Allah, dengan cahaya tauhid dan cahaya kasih sayang-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu